Okey, hari ni kita nak buat gulai ikan untuk nasi dagang ya. Ini sebenarnya untuk apa? Itu cili. Untuk esok. Ini dia bahan-bahan dia, ada cili besar hijau ni dengan cili merah kecil ni. Dan ini dia punya bawang putih, bawang merah semualah ya. Dan kuas semua ada dengan lada lada giling ya. Okey. Ini yang tukang kacau ni orang yang suka menyebuk, Rafael nama dia. Apa ni? Ini pula dia punya ikan dah direbus ikan tongkol yang dah direbus. Yang ni apa ya? Yang ni itu rempah masak dengan rempah gulai. Rempah masak dengan rempah gulai ya. Ni ramuan khas dia. Okey. Balik. Ini dia punya ikan tadilah ya yang telah rebus. Tengah giat Okey. Garing sikit biar pecah minyak. Ni kena garing sikit biar pecah minyak minyak pula. Inilah Rafael Mewasan. Kita tasul dia. Pecah minyak ya, bagi garing sikit. Dia naik bau. Dia bau dia pun. Bau dia pun dah nampak sedap nampak ni. Dia tahan ni. Tengok dia punya api pun dah cantik dah tu. Ni. Satu ni rempah masak dengan rempah gulai. Ni kita masak dengan rempah gulai. Kita tuang dia. Rempah masak dengan rempah gulai. Rempah masak dan rempah gulai So kali ni kita buat kuah sikit sebab selalu bila buat tu kuah sikit sangat ya, menjilat jari. So kita kena buat kuah banyak sikit. Lamuk. Dia naik bau. Ada bau sudah sedap. Sebenarnya ada gula merah ni ni. Belum dimasukkan lagi. Ini sebenarnya ikan ni dah direbus dengan asam keping ikan tongkol. Ini pun kita beli dekat hutan Bintang hari tu. Malam. Bagi rempah tu masak. Kita bagi rempah tu masak betul Dia sakit perut. Takut nanti sakit perut pula ni kalau kita tak masak sangat So kita bagi dia masak betul-betul. Biarkan dulu. Takut hancur ni. Dia kalau kocang silap. Dia Kalau cabut. kacau nanti hancur. Ya. Dia masak. Dia Meledak. kacau sendiri. Kacau sendiri dengan ni robot Tu easy. Ni letak apa ni? Krisik. Krisik. Sebenarnya krisik ni kalau yang hitam lagi bau, kata lagi baik dia punya tekstur je, nampak kehitam-hitam sikit Tak apalah kita masuk apa yang ada. Tapi bahan utama ni memang krisik lah. So campur lagi krisik bagi dia pekat. Bagi dia kau. Ini kalau kita masak betul-betul ni, orang kata sepinggan tak cukup So kalau kita makan dia punya nasi dagang dah. Okey, kita tambah lagi bagi dia pekat sikit. Kan dah nampak naik tu. Lepas tu tunggu dulu, jangan kocang dulu. Hancur balik. Dia masak. Ini gula merah kita masukkan gula merah. Merah. Lompat. Lompat tinggi. Ni cili-cili kita masuk. Lagi bagus kalau ada belimbing buluh. Kalau ada bimbing guluh lagi sedap ni. Lagi sedap. Kacau macam tu hancur ikan. Ni seorang budak ni dia masuk kacau aja. Tapi ni ya.
Sibuk je. Biarkan dulu. Ha. Okey, masukkan garam sikit. Biarkan dia, jangan kacau, nanti hancur. Jangan cakap lah kamu Rafael. Rosak YouTube abah dia. Ada lah balik. Gula putih sikit. Masukkan gula. Putih. Sorry lah kawan-kawan semua ya. Kita bergurau senda. Dia ni masuk ngacau ni. Ha. Kamu So, nolong. masuk gula semualah ya. Yang patut supaya rasa dia Dia orang kena buat. kata Katalah dia kena buat satu malam sebelum. Apa rasa dia sedap sikit ya. Bagaimana? Kata nak masuk YouTube. Tangan dah masuk Sebenarnya apa ni Kena pegang lah. dia punya kuah ni semua dengan ikan semua kena peram semalam. Itu rasa sebenarnya. Ya, kita tak boleh terus makan. Bila makan tu nanti kita dia punya rempah ratus je, rasa-rasa semua tu tak sebati lagi. So kita simpan dalam semalamnya itu. Esok pagi baru kita makan. Betul tak Rafael? Ya ke? Janganlah marah. Kenapa? Api pun dah dimatikan, ya. Bukan matikan lah, bagi dia kecil, ya. Dah belum lah. Bagi dia mendidih dulu. Bagi mendidih betul-betul. Kemudian kita akan sejukkan, kita biarkan semalaman di atas dapur, ya. Esok baru kita boleh kayuh. Ni budak yang selalu duk kacau. Masak je dia interframe. So kita masak ni dah waktu malam waktu malam ni. So kalau dia punya image video tak berapa terang, minta maaf lah ya. Tapi tak apa, insya-Allah terang ya. Kita guna lampu biru-biru sikit ya. Nampak. Tapi nampaknya memang kuah tu macam pekat betul lah ya. Nampak kehitaman, itu yang paling best tu. Minyak pun dah mula terpisah di atas tu ya. Jadi kita tunggu esok pagi ya. Esok pagi baru kita buat dia punya nasi nasi dagang. Kita buat kuah dulu dengan ikan tongkol. Okey, kita berhenti sekejap, kita sambung esok pagi.